memang sedih lah sebab dengar meronta-ronta macam tolong apa semua, tapi memang saya tak boleh nak tolong. Okay, awal-awal tu kan berkumpul dekat JT dalam pukul 9 macam tu. Dalam 9 lebih macam tu bertolak lah kan. Lepas tu kalau bagi saya dekat Tanah Merah macam tu bau macam hangit tayar macam tu. Tapi orang lain dah bau dekat JT, tapi saya baru bau dekat Tanah Merah macam tu. Lepas tu saya pun biar je lah kot, nanti dia berhenti ke apa semua kan. Lepas tu jalan je macam biasa. Lepas tu saya pun tertidur. Ada orang kata bas tu dah berhenti dekat stesen minyak kejap, tapi sambung balik kot. Lepas tu ada dekat, mungkin dekat jeli macam tu, dia bawa laju sampai kan ada lopak air ke lopak lubang macam tu. Dia macam bas tu nak terjatuh ke kanan. Saya dah lah duduk dekat side kanan lah. Saya macam berdebar lah kan macam tu. Lepas tu saya pun selawat apa semua. Lepas tu dia macam dia bawa slow lepas daripada kejadian tu. Lepas tu tiba-tiba dia bawa laju balik. Saya macam kenapa pula ni, memang sampai semua orang macam pegang macam tu lah apa semua. Lepas tu sampailah saya perasan dia macam kat selekor ke macam tu. Lepas tu jatuh ke kiri. Saya nampak lah bas tu daripada straight macam tu jatuh ke kiri. Habis kena divider macam tu. Saya tak tahu pula ada kereta Alza biru tu sebab saya duduk bahagian belakang, kasih belakang. So saya tak pasti Alza biru tu macam mana, dari mana apa semua. Kawan-kawan saya memang sedih lah sebab dengar meronta-ronta macam tolong apa semua, tapi memang saya tak boleh nak tolong sebab belakang saya memang sakit kan. Saya tak boleh nak tolong angkat ke apa semua. Saya mampu keluarkan diri saya. Jadi saya pun macam tak boleh nak tolong. Lepas tu ada orang awam apa semua keluar, tolong keluarkan apa semua. Lepas tu polis apa semua keluar. Nak tunggu ambulans tu pun lama sebab jauh kan hospital tu pun juga. Saya nampak sebab kan bas tu dia macam pecah kan belah kiri tu. So saya nampak ada yang tersepit kaki apa semua. Meronta-ronta. Lepas tu ada yang sampai dah senyap tu. Senyap tu memang dah tak ada lah. Lepas tu waktu saya keluar tu ada orang duduk dalam longkang. Saya expect dia macam pengsan ke apa semua. Lepas tu dengar-dengar ada orang sebelah kata pecah kepala. Saya tak tengok lah waktu tu kan. Lepas tu saya tengok Allahu Akbar, memang dah terburai apa semua dah. Ramailah meninggal.